Cash, kami ada cara. Berita antarabangsa, silakan Rahim. Anak itik berenang-renang. Wah. Air pasang tenang-tenangan. Hai. Budi ditanam takkan hilang. Pasti menjadi kenang-kenangan. Oh, okey. Walaupun macam bunyi dia agak lari sikit. Tak lain. Tak tahu belakang dia memang Ji. Sebab tadi berenang. Tenang. Okey, tenang. Tenang. Kenang. Kenang. Boleh lah tu. Boleh lah. Kau tahu betul kan aku? Berita mana? Ini dia. Ini tak tahulah. Ini pun aku nak tanyalah. Kalau Jeb mengalami situasi macam ni, apa tindakan dia? Okey. Cerita dia macam ni. Macam mana? Penumpang kecoh temui ular bisa dalam pesawat. Astagfirullahaladzim. Aku kan dah cakap kan. Aku tak boleh dengar cakap ular. Tak boleh snake. Sebut snake. Okey, penumpang kecoh temui snack bisa dalam pesawat. Aku ular memang tak boleh. Dengar pun tak boleh. Tak dengar. Okey. Kita bisik je lah ini. Bandar Mexico. Okey. Penumpang sebuah pesawat penerbangan Aero Mexico cemas bila seekor ular kapak berbisa terjatuh keluar dari ruang simpanan bagasi. Alamak. Dan terjuntai di atas kepala penumpang. Oi. Dia dapat tahulah. Dengan yang terjuntai tu macam yang pernapasan itu. Dia tarik dia menyengil lah depan muka. Salah tarik. Pasal lembut kan. Berbelon bibir. Macam snake on the plane Tapi dia seko je lah. Bahayalah. Ular tu pula bawa kapal. Ular kapal. Dia. Okey. Tapi macam mana boleh terlepas Dia nak lari daripada bayar ni. Bayar tiket. Bukan. Ini ada orang bawa ni. Tak ada, dia terselit dekat masa parking dia. Kompartmen tu. Dia kata betul. Dia kata dekat bahagian mana benda ni tak bertuan. Tak betul. Yelah tak betul lah ni. Tak betul lah. Kalau macam dalam beg penumpang kita tahu. Betul. Dia ngikut. Yelah. Leo lah ni, Leo. Bahayalah ni. Ular kapak lah tu. Ular kapak. Tapi tak ada apa-apa, alhamdulillah lah. Okey, maknanya itu beritanya Jim Itu beritanya. Terima kasih Rahim. Sama-sama. Orang ni main-main. Itulah orang cakap sebelum nak naik kapal tabur garam dulu lah siap-siap. Kejap lagi pendengar dan juga lagu Slick Najwa Latif untuk dia. Sepatu Sinar akan khas oleh Bank Rakyat menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash, kami ada cara. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, pendengar pula. Okey. Ini dah perkataannya. Bunyinya ni need. Need. Perlu. Itu tahulah. I need you. Shit, betul-betul dia perlu ni. Okey, itu tahu NEED. Perlu, ya betul. Okey, KNEAD. Apa? Engkau lah. Apa tu? Kenit. Bukan, itu awang kenit. Apa dia apa? Tahu lah. KNEAD. Bunyi need ni. Bunyi dia need. Bunyi K tu diabaikan. Bukan kena Apa kena pergi Itu kawan kau. Kenit kenit lah. Need ni apa kalau satu ni? Uli. Uli tepung. Uli. Campur air, campur tepung. Tapi bunyi dia need ada K depan tu. Memang banyak knowledge. K tak bunyi. Nose. K tak bunyi. Betul. Banyak K tak bunyi. Tapi uli bunyi dia. Uli. Dia betul Im. Betul. Uli dia tak ada makna lain dah. Dia memang uli je. KNEAD. Uli. Untuk tepung lah. Tepung air tu diuli. Ataupun kalau ke tanah liat pun boleh juga kalau dia pakai. Kalau budak main diuli tanah liat tu kan. Tapi perkataan ni adalah uli. Kalau ada ayat dia, sepotong ayat dia. Sepotong ayat. Apa dan digunakan dengan need tadi tu. KNEAD tu. Dia boleh gunakan untuk ni lah. Benda-benda yang kau gunakan tepung, kau campur air dengan tepung. Okey. NEED itu perlu. KNEAD uli. Uli baba. Dengarkan Minda dengan motivasi pagi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terkejut kita. Terkejut tu. Tok, saya macam ni Datuk. Sejak saya bekerja macam ni, kawan ramai tu. Ya. Tapi kadang-kadang kita tak tahulah benda yang kita buat ni kadang-kadang kawan kita suka ke tidak. Jadi dari segi adab berkawan ni tu, apa yang boleh Datuk beritahu pasal adab berkawan ni? Orang kalau ramai kawan dan apa kata Nabi, Allah akan kata kita baik bila ramai orang kata kita baik. Itu sebabnya kita kena banyak mencari kawan kan. Satu cara untuk tahu kita dapat kawan baik ni lah kita sendiri. Bila kita hantar gelombang positif, sayang menarik sayang, benci menarik benci. Jadi kalau kita hantar gelombang sayang pada kawan, kawan akan sayang kat kita. Satu. Yang keduanya, selalu kita dengar ustaz-ustaz bersama kita, doa kawan untuk kawan yang makbul selama mana tak aibah kat orang. So ni tertibnya, kita doakan kawan, kita doakan kawan. Jangan takutlah, Allah akan buka hati kawan untuk doakan kita juga. So kita doakan kawan. Dua, ketiganya kita maafkan kawan tiap malam sebelum tidur. Bila kita maafkan orang, hati kita bersih, kita akan tarik jadi magnet untuk
untuk orang-orang yang baik datang kat kita. Maafkan kawan-kawan sebelum tidur tak malam. Lepas tu Allah akan bantu kita kalau kita bantu kawan kita dengan ikhlas. So bantu kawan. Asyik aku je belanja dia. Jangan takut. Kita belanja orang, Allah pastikan orang belanja kita. Jangan takut. Ya. So kita tolong kawan dan adab berkawan, jangan biarkan kawan masuk neraka. Didik mendidik, pesan memesan. Ya, didik mendidik. Kalau tak betul kita tegur dengan cara hikmah. Dan yang kelimanya, kita buat kerja dalam jamaah. Makan sama-sama, solat bersama, main game bersama. Maka kita akan rapat, ya, kita akan erat dengan kawan-kawan dan kita akan ada kesan positif pada kawan-kawan, insya-Allah. Alhamdulillah lah. Ini lagi bersemangat nak berkawan ni. Betul. Kita tahu adab berkawan ni kan. Dah tahu Itulah dia. Tolong jangan hentam aku sangat selalu kat sini. Tak ada. Kata nak berkawan. Gurau. Oh, gurau. Bergurau pun antara ada limit had-had dia lah. Saya baca tadi makan dengan orang seorang yang bayar. Sesekali orang lain bayar juga. Motivasi Pagi bersama DMFK setiap Isnin hingga Jumaat jam 6.45 pagi di Sepatu Sinar. Hadiah sehingga RM1 juta Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Okey, berita sukan apa kita boleh kongsi je? Okey, ni Kak Kosmo Pacquiao ulang cabar Mayweather. Oh, ya ke? Ni lepas dia menang 48 jam. Lepas berjaya menewaskan Jesse Vargas di Las Vegas. Manny Pacquiao secara terbuka mencabar Floyd Mayweather untuk bergentap semula buat kali kedua. Benda ni berlaku selepas habis je game. Mayweather ada komen tentang game tu. Jadi agaknya entah Pacquiao panas telinga ke malah nak layan ke. Kata tak cakap banyak kita bergentap semula nak. Memang tunggu game dia ni. Dicabar balik lah Aib. Dengar betul memang di antara perlawanan yang mahal lah kan. Mahal. Masa tu memang di antara perlawanan yang termahal. Sekarang ni ranking untuk ahli sukan dunia nombor 1 dipegang oleh Mayweather. Pendapatan paling tinggi 300 juta lebih. Nombor 2 jatuh pada Manny Pacquiao. 100 juta tau. Satu fight dia lawan. Bukan bola bola tak ni. Bola macam apa ni, Cristiano semua dalam nombor 7, nombor bawah gitu. Itulah dia. Tapi itulah Im. Aku ni dulu sukan boxing ni tak minat sangat. Habis aku minat apa? Dulu aku minat WWF dululah, wrestling. Lepas aku dah tahu dah rupanya berlakon, wayang. Aku cakap menyesal lah tengok daripada dulu. Kau tak tahu ke benda tu semua skrip? Ya, aku tak tahu. Dia ada rehearsal dia, lakonan. Ada drama dia dalam tu. Sebab tu dia tak masuk dalam sport kan? Sport. Dia masuk ada entertainment. Ada entertainment. Takkanlah orang pukul kau satu macam tu kau tak ada apa-apa. Kau boleh bangun lawan balik. Bengkak tidak. UFC. Kau kena tempat pukul habis, knockout. Kau ni cakap dingin-dingin, kau yang aku pukul ni kan. Bukan dia bagi tahu. Cakap meninggi-ninggi. Sebab aku marah, aku tertipu macam kau dia dulu. Kau melayan. Lama minat tu. Kau minat siapa kalau wrestling dulu? Hogan lah, dia koyak baju lah. Betul. Koyak t-shirt tu. Betul lah. Itu Hogan punya trademark tu. Ingat lagi singlet kuning dia kan? Kalau aku minat betul Shawn Michael lah. Apa trademark dia? Shawn Michael yang entak kaki flying kick tu. Betul. Aku Mankind. Mankind Chom Stokin. Dia sanggup kalau perayaan. Tu dia masuk mulut orang tu. Dia cangkuk kan mulut orang kan. Tapi rasa aku yang tu betul lah Kenapa? Sebab aku pernah bukan try stokin kau masuk ni memang pingsan. Betul lah kat dia. Itu betul. Okeylah, cukup-cukup lah tu. Okey. Tapi kita memang tunggu tu fight antara Mayweather dengan Manny Pacquiao. Kalau jadilah, kalau jadi. Oleh Bank Rakyat menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Okey, masanya untuk sepatu sosial. Dah lama tak tengok kat Instagram aku kan? Apa cerita? Aku ada post gambar. Ini anak aku, Zakira Talita Zahra. Anak nombor 2, anak istimewa. Dia dah dekat 4 tahun umur dia. Semalam aku tengok juga tu. Dah besar lah Dah besar. Tinggi dah sama engkau je. Tak. Dia pasal dia berdiri atas tiang. Oh, ya ke? Dia berdiri atas tiang. Aku ingatkan dah besar tinggi macam kau. Tapi betul lah DMFK cakap anak nombor 2, anak istimewa. Dia punya perangai tu lain. Lain tau anak. Ni lain dia. Dia nombor 1 dia manja. Anak nombor 2 ni, dia ni berdikari betul dia ni. Ya. Anak nombor 1 kerja? Bukanlah kerja. Masa aku dia macam wise, nak tidur apa semua, kadang-kadang berteman lagi tau. Nak kena hantar. Dia kalau nak tidur pergi tidur. Dia akan pergi tidur sendiri. Pandai buat diri lah. Pandai buat diri. Lepas tu kadang-kadang dia duduk seorang-seorang, buat kerja. Kadang-kadang buat kerja sekolah diam-diam seorang-seorang. Dia tak bergantung harap dengan orang sangat.
Yang aku perasan maknanya betul lah anak nombor 2 tu dia memang lain sikit daripada anak nombor 1 atau anak nombor 3. Masa ni kau kena perhatikan kecenderungan dia. Yelah. Dia minat kat mana? Dia apa? Kalau kau tengok tu pandai melukis ke apa ke? Dia pada nyanyi lah ingat. Oh ya? Ya, dia nyanyi lagu Sudah Kau Tahu. Tak? Saya gagang. Gagang apa? Dia kan sayang, tapi dia tak dapat tu. Saya gagang. Oh. Dia ulang je benda tu. Dia adlib Dia adlib lah. Rasa kelakar ni bukannya penyanyi ni. Kalau dah sayang lah. gagang. Betul. Perempuan. Tak kira lawak Jihan tu perempuan. Yalah, manalah tahu. Sayang gagang tu pun dah lucu dah. Lucu. Betul tak, Im? Okey, itu je lah nak kongsi. Tapi ikut muka kau banyak. Ini nombor 2 tak, nombor 3 banyak ikut muka aku. Nak rasa aku tak ikut pasal anak dia cantik. Tak ikut. Wah. Alah. Okey. Itu saja untuk Sepatu Sosial. Boleh. Dan nak bagi tahu juga kalau tengok dekat Instagram Sinar FM, hari ni kami ada tetamu jemputan untuk pukul 8 nanti. Siapa dia? Fazal Tahir. Terus bagi tahu je. Okey, tunggu pukul 8 nanti kita akan bersama dengan Fazal Tahir. Nanti di jam 7 macam biasa ada meja bulat. Apa topiknya? Turun dengan kami Sepatu Sinar. Pagi lebih meriah dan lebih segar bersama 3 jejaka macho. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Ya, anda masih lagi bersama dengan kami. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Assalamualaikum, selamat pagi. Baru je masuk jam 7 hari Rabu 9 November 2016. Kejap lagi kawan tanya Ustaz jawab. Saya belanja. Ini dia soalan datang daripada Jeb. Adakah cuti semayang ketika haid perlu diganti semula? Minta penjelasan Ustaz. Sopan dia cara dia bertanya tu. Okey, kejap lagi kita dengarkan jawapan daripada Ustaz Azlin. Azlin, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Rindu kat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ni ada soalan daripada Nur Ashikin binti Ilham. Adakah cuti semayang ketika haid perlu diganti semula? Minta penjelasan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Nur Ashikin dan juga para pendengar. Gini, orang perempuan dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim sebut, kunna nu'mar biqada'is saum wala nu'mar biqada'is salah. Kami diarah oleh Nabi untuk mengganti puasa dan kami tak disuruh oleh Nabi untuk mengganti salat. Dalam hadis yang lain, kunna nahidu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayamuruna biqada'is siyam wala ya'muruna biqada'is salat. Hadis sama aja lebih kurang. Apa hadis Muslim sebut? Mana kami ketika haid ada Nabi, masih ada Nabi, lalu Nabi tak suruh kami ganti puasa, tapi Nabi tak suruh kami ganti solat, tapi Nabi suruh kami ganti puasa. Maknanya jelas ni ijma' ulama, jumhur ulama menyebut perempuan tidak perlu ganti solat, hanya ganti puasa sahaja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan kan? Hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Okey, kita dah sampai di meja bulat. Okey, hari ni kita kaunter aduan kan? Betul. Hari Rabu kan? Tak ada apalah Aim nak cakap Aim. Kenapa tak larat? Kenapa? Main gym ni rupanya sakit lah. Memanglah. Badan-badan semua sengal-sengal. Koyak. Tapi satu yang benda yang bagus yang ada puji, kesungguhan kau tu. Benda tu harus beri kredit. Yelah, tapi baru 2 hari. Jangan pergi dulu lah. Semalam Yimci. Baik kan kita habis kerja dalam 11.30 macam tu kan. Kau pergi training ni? Confirm lah. Cik. Yelah. Disiplin kau bagus lah. Untuk 2 hari ni okey. Tapi bila dah mula sakit-sakit ni macam Jangan putus asa. Rugilah benda yang kau buat 2-3 hari ni. Tapi dah mula bisa-bisa lah badan. Memanglah. Sebab dah nampak dah nasihat rumah bangsa kau tu. Dekat badan kau tu. Dia memang macam itu proses dia. Dia memang akan sakit dulu. Nanti dia akan recover dia okey balik. Nanti dia akan jadi macam lifestyle lah. Kau akan pergi gym untuk jaga kesihatan, kau akan cardio. Mana ada benda nak hidup shortcut? Hidup tak ada shortcut. Jaga kesihatan orang. Betul, aku jalan jauh. Kau tak ada. Kau tak ada rasa. Tapi dia main juga. Dia main juga. Cuma biasa aku tak post je. Aku tunggu siap jadi aku. Paling tidak pun perut tu kurang sikit lah. Betul lah. Tapi memang betul lah. Lepas buat exercise, dia punya mengah, dia punya apa tu dia kurang. Dia lebih sedap badan. Yelah. Rambut kau pun kemas. Kita ada kena
tak ada. Dia pun Tak gunting. ada. Ni pun gunting. Oh, ingatkan punca Benji mengamuk tu okey sikit. Tak. Kena Im, kena. Kau tapi aku tak nampak kau pernah pumping ke apa, tak ada? Oh, pumping. Tak. Tangan pun sakit juga. Aku ada buat weight juga. Oh, ada juga. Tapi biasalah dumbbell je lah. Oh, okey. Segan nak cerita kat orang. Trainer tak ada. Takut salah-salah kau buat tu. Jadi dia. Tapi okey, macam dia ni kardio okey Im. Kau kardio Im. Lari dulu. Nama dia kardio lari. Oh, okey. Faham. Okey. Lari atas dumbbell. Atau treadmill. Treadmill ke? Dumbbell angkat. Oh, treadmill okay. lagi. Oh. Okey, jom pada anda hari ni kami buka kaunter aduan. Call kami kalau ada apa-apa nak mengadu. Silakan 0395432000. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Okey, hari ni meja bulat. Kaunter aduan. Okey, jadi pengadu pertama namanya Adila. Apa nak diadukan? Silakan. Kenapalah? Saya nak mengadu susahnya nak turunkan berat badan ni. Banyak sangat dugaan-dugaan dia. Memanglah. Saya rasa Saya rasa Tapi saya ada satu rasa saya nak share. Saya dapat kurangkan 10 kg dalam masa 30 hari. Hai, niaga mak. Buat apa tu? First, no nasi. And you kena exercise setiap hari lah. Paling busuk pun 20 minit setiap pagi. Oh, tak nasi memang tak makan langsung lah. Memang tak makan langsung untuk 30 hari. Yelah, tapi gula. lepas 30 hari, hujung minggu je you akan makan nasi dah. You tak perlu skip bila you makan dengan keluarga kan. Betul. Tapi dalam kuantiti yang sedikit lah. So bila nak makan tu dia kena fikir balik. Susahnya aku nak turunkan berat badan dulu. Takkan aku nak bantai balik makan everything. Masa dalam Habis gantikan nasi dengan apa kalau tak makan nasi? Makan benda lain lah. Kalau kata teringin sangat, you makan bihun. Jangan makan beras. Makan yang without, yang nasi boleh tapi yang kurang kanji. Nasi putih ada gula tau. Yes. Sebab tu saya kurangkan benda tu. Everything, semua makanan yang bergula semua tolak ke tepi. No coklat. Memang pantang macam orang bersalin. Kesan yang ketara tu selepas berapa hari? Nampak perubahan dia tu. Lepas 2 minggu dah boleh nampak dah rahim sebenarnya. Tapi you takkan berani untuk timbang berat badan. Tapi lepas 1 bulan saya challenge diri saya sebab mak saya selalu cakap macam ni. Long, berat dah makin naik. Rasa macam not suitable untuk you punya age. Saya sangat-sangat tercabar. Kalau saya tanya suami saya pun, bang, nampak ayah ni nampak gemuk tak? Dia takkan cakap nampak gemuk, tapi dia akan cakap ayat dia sarkastik macam ni. Kalau kurus sikit, okey kot. Wah, dia tak ganti. Berkias. What do you feel? Faham diri ya kan? Kalau saya tak ada cakap yang beras kat dapur dah makin kurang. Saya bagi hint macam tu, takkan tak faham lagi kan. Tapi serius, bila saya tak makan nasi 1 bulan, dia tanya saya balik, kenapa beras ni kita tak payah beli bulan ni tahu siapa habiskan beras selama ni. Okey Adila, tahniah Alright, thank you. Teruskan. Okey, bye. Alright, sepatu, bye. Aim, ambil lah Aim benda tu sebagai kau punya ni titik mula. Ya, sekarang ni lah. Kau kalau workout pun makan kau tak jaga. Sama. Sama. Makan aku jaga. Mana makan nasi? Pagi-pagi nasi lemak. Mana ada terus lemak kau belikan. Betul jugalah. Jadi mana silapnya sama je juga ni nasi tak makan mana bukan salah aku. Habis? Mana aku ni makan bukannya lebih makan. Salah makan. Salah makan lah. Mana aku dah kena ada diet yang betul. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Hari ni meja bulat kami buka kaunter aduan. Okey. Ada pemanggil ni namanya Maria. Kita dengar sikit lah. Ramai yang tunggu dekat 10 minit. Jadi pembantu dia pun datang lah tolong. So bila owner dia datang kena marah. Kena marah sebab kenapa mandai-mandai pula senduk kan. Habis pembantu dia cakap lah orang nak ramai. Jadi kita semua dah tunggu kan. Jadi jawapan dia macam mana? Macam mana jawapan dia? Kejap lagi. Mengadu betul ni. Kejap lagi kita dengarkan ya. Bersama dengan pemanggil nama dia Maria. Terus dengar kami. Sepatu Sinar. Bersama dengan kami, Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Okey, meja bulat hari ni kami buka kaunter aduan. Ini dia pengadu kedua, Maria. Apa nak diadukan? Apanya ya? Okey, dia bukan mengadu lah, tapi nak luahkan perasaan yang tak puas hati. Kenapa? Macam kecil hati sangat. Semalam tu saya ada pergi satu gerai lah. Memang gerai tu dia memang top lah, TikTok gerai tepi jalan saja. Tapi memang TikTok lah, semua orang akan pergi tempat dia. Saya belok ke hantar semua dia seorang je. Kebetulan masa tu owner dia tak ada. Jadi pembantu dia cuba ambil inisiatif untuk sendukkan lauk sebab owner dia lambat
datang masa tu ada kekurangan lauk ke dia balik. So jadi ramai yang tunggu dekat 10 minit. Jadi pembantu dia pun datang lah tolong. So bila owner dia datang kena marah sebab kenapa pandai-pandai pula senduk kan. Habis pembantu dia cakap lah orang nak ramai. Jadi kita semua dah tunggu. Jawapan dia macam mana? Kalau nak makan tunggulah. Kenalah tunggu kalau nak makan. Kita orang dengar bungkaknya sedih. Yang kita orang yang ramai kat situ macam terpinga-pinga kan bila dia cakap macam tu. Yelah. Dan cara dia pun membelakangkan kita orang. Cakap kalau nak makan kena tunggulah. Weh, itu jangan cakap depan Jeb tu. Jeb benda-benda macam tu memang dia tak boleh. Jadi inilah yang saya betul-betul nak luahkan rasa macam hati sangat. Sebab itu memang favourite tempat saya. Tak pagi pergi sana kan. So jadi nak pergi lagi pun macam nak pergi ke berat lah tapi sebab tempat tu satu je kat situ. Jadi mungkin dia rasa kalau kita tak beli pun tak tunggu pun mungkin dia tak ugi kan. Bengang memang bengang. Apa makanan yang awak suka sangat tu? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Tak apa harap owner tu dengar lah. Mudah-mudahan boleh dapat perbaiki. Tak nak owner dah tak mahu dia balik ni kita saya ni sekarang. Awak pelanggan. Kenapa pula awak pelanggan? Itulah pakcik nasi kerabu pun tak ada. Nasi kerabu pun tak ada berniaga kan. Betul juga. Sabar ya Maria ya. Ni dah lepas ni dah okey lah. Yelah itu je. Lagi-lagi cakap dengan yang 3 orang ni kan. Memang bertuah lah. Nak makan apa-apa cakap lah nanti saya masak. Terima kasih Maria. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah yang tadi kita cakap tu. Bukan saja mengadu. Nak lepaskan apa yang rasa tu boleh. Tapi inilah orang berniaga ni. Kalau boleh memang ada certain berniaga tu kadang dia rasa macam kalau tak ada kau pun aku tetap untung. Jangan berfikir macam gitu. Betul. Customers always right. Okay. Jom hari ni kami elok-elok lah. Kami buka kaunter aduan hari ni. Call kami 0395432000. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Okey, meja bulat hari ni kami buka kaunter aduan. Ini dia pemanggil terakhir namanya Abdul Fattah. Nak mengadu apa Abdul Fattah? Nak mengadu pasal pemandu kereta ni. Kalau dalam jam, janganlah main handset, main WhatsApp semua. Semalam saya kena langgar dia belakang. Alasan dia tak perasan saya ke depan, tak tahu dia hentam saya di belakang. Dia main WhatsApp ke kat belakang? Main phone? Dia kata dia main phone. Dia tengah WhatsApp dengan bos dia. Dia kata dia kata sorry lah. Saya kata sorry pun you janganlah main set dalam kereta kan. Susah kat kita lah. Nak kena buat live, buat report semua. Waktu nak kena tinggal kereta semua kan. Biar dipuji lah sebab nampak begitu tenang walaupun dilanggar daripada belakang. Sebab dah ada spray lah sebelum ni. Orang langgar belakang juga. Habis dah settle lah tu semua? Dah settle dah buat balai semua. Tapi Alhamdulillah tak teruk sangat. So mungkin repair pun tak lama kot. Tapi still menyusahkan lah. Nak kena pergi balai polis semua kan. Leceh orang panggil. Betul. Pengguna jalan raya ni itulah dia kena tambahkan dia punya keprihatinan dekat jalan raya tu. Macam Jeff tadi saya tengok na Instagram dia main record pula WhatsApp kereta tu. Handfree. Yang dia ajuk si apa? Sueb. Senyum lah. Alamak. Saya nak adu lah ni pasal libatkan saya ni. Tak, contoh. Contoh tak apa. Contoh tak apa. Itu dah nak sampai lorong rumah dia. Nak maki dah tu. Okey, Abdul Fattah baik-baik buat kita ya. Alright, terima kasih. Kesian. Tak pasal-pasal dia pula yang kena. Kerana kecuaian orang lain. Dia pula yang kena. Kau pernah kena langgar di belakang kita? Aku alhamdulillah tak pernah lagi tau. Aku tak pernah sebab aku kalau bawa kereta depan tu aku ke belakang, yang belakang tu depan. Ghostan. Aku jangan tanyalah sebab aku langgar orang. Itulah benar. Tapi sekarang dah kurang boleh katakan tak ada lah. Yelah. Alhamdulillah lah. Selepas treatment tu kan. Dah cantik lah sekarang. Dulu memang kalau bawa kereta pun boleh tertidur Boleh. Dia kadang-kadang bukan bawa kereta je, bercakap macam ni boleh tidur. Yelah. Tapi tengok penyakit kau dah semakin okey. Improve lah. Jauh lebih improve lah. Betul lah. Oleh Bank Rakyat menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Apa saja kau berikan, karena aku selalu memujamu. Wah, senang hati merindu sepanjang hari.
Agar kekal dan abadi. Ding 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 ding. Ya. Pakcik, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ni kaunter aduan. Kaunter aduan pula. Meja bulat, kaunter aduan. Oh, boleh ngadu apa je ya? Boleh saja. Boleh ya? Boleh. Ini pakcik nak ngadu lah diorang. Kadang-kadang pakcik nak masuk lift kan. Time tu diorang tekan tutup. Patut tahan lah pagi orang buka kan. Time tu juga dia tekan tutup. Oh, dia kena dengan pakcik? Pakcik baru masuk separuh. Dah separuh sampai tingkat 3, separuh masih kat bawah. Tercepit. Sebelah badan dah sampai tingkat 3. Sebelah yang belah kiri ni kat tingkat bawah. Janganlah begitu kan. Walaupun bukannya kata orang tu luak pun masa tu. Tekan sikit tunggu pakcik masuk kan. Kadang-kadang lift ni kan ada dia punya apa panggil manners dia. Betul. Adab dia. Patutnya kalau time sampai bagi orang yang dalam tu keluar dulu. Betul. Ini orang yang nak masuk tu masuk dulu. Jadi dah dia sangkut lah. Berselisih. Eloklah bagi yang dalam tu keluar dulu. Itu aja pakcik nak ngadu. Ada lagi. Apanya? Pakcik banyak nak cakap. Boleh. Baru-baru ni pakcik adalah kawan naik basikal. Basikal ke motor ke apa ke. Tapi lah tetap kena ikut right. Betul. Kena ikut right. Jadi pakcik ni bila dia kata basikal tak payah. Mana boleh right. Kena ikut peraturan. Hijau jalan, merah berhenti. Dia kata basikal tak payah. Mana boleh right. Okey pakcik, terima kasih. Udah lah tu. Pakcik tak sihat ni. Pakcik kurang lah. Pakcik macam nak demam urat. Oh, ya ke? Demam urat. Apa puncanya? Pakcik ikut kawan pakcik main gym. Bila pakcik angkat, pakcik cakap pakcik larat 15 kilo je. Dia letak 20. Mana boleh right? Okey lah, sudah lah tu. Assalamualaikum. Yelah. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Betul dia tak larat tu. Mata separuh tinggal. Yelah. Mata hitam bilang. Ya. Okey, jerat sepatu. Ada 600. Kami mencari pemanggil terpantas. Bila keluar isyarat memanggil, kena jadi pemanggil terpantas. Harapnya mendengar, awaklah pemenangnya. Okey, terus dengan kami ya. Sepatu sinar hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash, kami ada cara. Okey, masanya untuk jerat sepatu sinar yang dibawakan oleh Indo Cafe. Ada RM600 hari ini. Ini dia, pemanggil terpantas. Namanya Kak Z. Assalamualaikum, sepatu. Waalaikumsalam. Dah bersedia ke? InsyaAllah. Okey Kak Z, ada 600 ni. Kalau Kak Z tak mulakan jawapan dengan ya, tidak, jawapan berulang dan pastikan jawapan tu bersesuaian dengan soalan, akan dapat 600. Okey, 30 saat daripada sekarang. Kak Z dah makan dah? Sudah. Okey, saya panggil G lah, boleh ya? Boleh. G, Z-I ke Z-I? Z-I. Oh, Z-I, betul? Betul. Okey, Kak Z. Kan dah cakap semua tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dah cakap dah. Ya, tidak, semua jawapan berulang semua tak boleh. Minta maaf Kak Z. Tak apa. Nak selamat pendek je. Okey, bye-bye. Nak nyaut ya tak boleh. Macam ni permainan aku. Baik, berangkat. Okey, kita bawa ke besok jadi RM700. Yang lain terus saja bersama dengan kami sepanjang minggu ini untuk jerat sepatu sinar yang dibawakan oleh Indo Cafe. Indo Cafe, pilihan kopi instan yang sempurna. RM1 juta. Bank Rakyat Cash, kami ada cara. Okey, Jeb Rahim. Hari ni lain macam. Sebab tu aku semangat hari nak kerja memang nak jumpa sangat. Dah lama sangat nak jumpa kagumlah dengan bakat-bakat yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemilik nama Faizal Tahir. Selamat pagi bang. Skema betul introduction. Memang bang. Sebab kita dah minat daripada Mirwana dulu. Jadi kita susun ayat daripada Mirwana. Lepas ni kita brutal lah sikit. Penyanyi, penulis lirik, komposer. Apa yang dia tak buat? Apa je tak buat. Nukang. Pasal aku tinggal rumah orang. Buat anak. Okey bang. Ini tengah sibuk. Saya tengok dekat Instagram, dekat H Live ada update. Abang Kuhulu Kilir. Semalam kat Meletup lagi. Betul. Sampai ke Aman Jaya Mall, sampai ke Kedah, sampai ke Kau tahu aku kat Meletup kan soalan? Tahu bang. Kau peminat aku sebenarnya. Kita minat abang. Bang, abang tu minat Liverpool. Saya MU.
Okey bang. Ini dah lama. Ini album keempat Album keempat. Lepas tu anak keenam. Anak keenam tu Isteri tahu. pertama. Okey. Isteri ke satu. Okey. 3 tahun diam. Apa cerita? Lepas tu keluar Anatomi. 3 tahun diam, 2 orang anak keluar. Dalam diam lah. Dalam diam. Betul. Lepas tu sibuk buat album, ambil masa lama juga. Betul. Sebab saya memang tak kasih Chan kualiti memang kena TikTok betul. sebelum keluar kan. Satu benda yang suka pasal abang pasal Tahir, abang suka bereksperimen dengan bunyi, dengan lagu, betul tak? Mesti lah. Nampak? Lah. Sebab nak benda baru nak benda lain kan. Sebab saya memang perangai saya dari kecil memang tak suka sama orang lain. Oh itu betul. Perangai dari kecil. Itu saya rasa semua orang boleh nampak tu benda tu. So adakah 3 tahun tu bereksperimen dan ini hasilnya? Ya, alhamdulillah. Okey, kita lagi tahu Fazal Tahir kalau keluar benda-benda lagu ke album ke, dia memang takkan sama dengan yang dah ada. Kelainan tu memang dah ada. Ini kalau tengok kulit album pun lain. Katanya dekat 8 bulan. Kulit album nampak kulit badan, okey? Kulit ori tu. Itu kalau nyamuk gigit bintan. Ya. Kita nak cerita kejap lagi pasal kulit album yang katanya ambil masa 8 bulan. Kejap lagi kita cerita pasal benda tu. Terus dengan kami. Kami ada Fazal Tahir hari ni. Sepatu Sinar ada cara. Ya, hari ni kita bersama dengan one and only Fazal Tahir. Sepatu. Ya. Okey bang. Album Anatomi. Ya. Tadi saya dah cakap sikit pasal 8 bulan katanya ambil masa untuk kulit album. Kenapa? Kita dah tahu kulit albumnya memang macam berani dia. Lain lah. Lain betul. Tu sampai bergaduh-gaduh juga dengan designer nak dapat yang betul tu kan. So berapa kali tukar juga tu. Oh ya ke? Album tu 8 bulan rasanya sampai designer tu nak letak jawatan. Ya ke? Nak kerja dengan Fazal Tahir ni. Apa pasal bang? Tapi akhirnya dapat tu dia memang ini sebab sebenarnya yang tu kau nak apa semua macam teruja. Sebab tu. Tapi nak dapat yang terbaik ni mesti ada kena betul. perselisihan faham. Kena ada gaduh kan. Betul. 8 bulan tu memang nak pastikan yang benda tu apa yang saya nak. Keluar puas hati. Boleh saya tahu apa simboliknya kulit album tu? Dalam kalau tengok cover album tu banyak macam sign dulu. Saya ingat dia macam dulu kalau sign dia macam ada sign. Itulah dia. Sebutan kau tu. Salah. Ingatkan sign check. Orang yang kau berhadapan ni dulu dia ni ahli perbahasan tau. Inggeris. Betul ke tak? Apa simboliknya kulit album tu? Simbolik okey, kalau tengok cover album tu dia ada banyak elemen kan, banyak benda. So setiap elemen, setiap benda dalam cover album tu ada kaitan dengan setiap lagu dalam. Oh ya ke? Dalam album tu. So kalau beli album tu kena buka, kena tengok dalam dia, kena tengok setiap lagu baru akan faham cover. Kenapa cover tu begitu? Dia relate lah, dia kena mengena dengan isi dalam lah. Bukan pakai letak hentam tu. Betul. 8 bulan tu. Betul. Okey, album Anatomi ada 7 track. 7 track, bukan 7 lagu baru. 7 lagu baru. Campur 2 lagu bonus. 2 lagu bonus tu duet saya dengan Datuk Siti Dirgahayu. Wow. Dan kolaborasi saya dengan Joe Flizzo Ultimate Lagu Negaraku. Wow. So ada 2 lagu bonus. Bagi je lah sebab baru keluar. Yelah lagu tu. So masukkan je lah. Okey, kejap lagi kita cerita pasal lagu Tak, sebenarnya kalau kita nak tanya di saat semua orang keluar single, kenapa Fazal Tahir memilih album? Letakkan keberanian di situ. Aku keluar album lah. Ke Fazal Tahir tu memang dia bukannya orangnya yang aku keluar single. Tak layan single ni maksudnya. Kalau aku keluar single ada awet nak layan tak apa. Aku keluar single tak ada awet. Kalau ni ada album, gambar awet boleh tak ada album. Okey, kejap lagi kita nak cerita lagu dalam album Anatomi. Assalamualaikum, selamat pagi. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash, kami ada cara. Okey Rahim, silakan. Okey, Faizal Rahim nak masuk dia kena ada. Assalamualaikum Rahim. Senyap macam tu. Nak tanya pasal lagu-lagu dalam album lah. Di antara yang menjadi favourite album. Lagu yang jadi favourite. Kalau jawapan klise mesti ada semua. Tapi kalau satu yang pilihan saya, ada satu lagu ni bukan yang pertama tajuk dia. Bukan yang pertama. Kenapa? Sebab dia bukan lagu yang pertama. Dia rock lah. Saya jiwa rock. So lagu ni dia rock sikit. Dia rock tapi dia masih pop. Tak kukuh lah jawapannya. Tak kukuh kan? Mesti ada. Tak tahu nak jawab apa sebenarnya. Sebab memang macam yang kita sedia maklum, Fazal Tahir tu kecenderungan dia pada pop rock gitu kan. Tak, bukan yang pertama ni sebab sebab muzik dia. Saya rasa saya bagi masa yang sedikit lebih lama pada lagu ni. Lagu lain. Sebab saya terlalu suka lagu ni. Oh. Saya suka dari segi lirik, dari segi muzik. Ada sentuhan tak dekat lagu tu? Confirm lah. Saya buat
lah semua. Oh ya Dengan ke? saya punya team. Patutlah dia suka semua dia buat. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Kan cakap awal-awal senang. Benda boleh kau tin. Sikit lah dengar. Pasal belum dengar ni. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Kau bukan yang pertama, bukan juga kedua. Kau hanya yang terkini, terakhir dan selamanya. Nampak? Kekal sampai minggu depan. So dia bukan yang nombor 1, bukan nombor 2. Cintamu. So sebenarnya mesej dia lain sikit. Dia nakal sikit. Kau bukan nombor 1, bukan nombor 2. Bukan nombor 2. So jujur. Kita orang lelaki mesti sebelum dapat yang last tu, mesti sebelum tu mesti ada penang. Okey bang, ni saja nak tanya. Kejap lagi saya nak tanya pasal Gegar Bagazah 3 lah. Boleh? Ya, boleh. Yang ada Siti Sarah tu kan. Alamak. Terus dengan kami. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Masih lagi bersama dengan kami, one and only FT Fazal Tahir. Masih Superman ke sekarang? FT ingat first time kau ni. Kau FaceTime je sekarang Sekarang sibuk FaceTime aja. Bang, masih Superman ke sekarang? Tak ada. Dah tukar. Tak Superman dah. Sebab orang dah ramai ikut dia belah. Dia ada punca, Kan dia macam belah. tadi Bagus cakap. jawapan tu. Macam tadi cakap, dia buat benda yang orang tak buat. Bila orang dah ikut, dia pergi cari lain. Yelah, Kerana tak kadang Superman. orang duk sibuk jadi Superman, Batman. Aku tetap I'm your man. Amboi. Cia-cia je. Okey bang, Gegar Bagazah 3. Siapa yang menjadi peserta kegemaran abang? Jangan jujur, tak kisah. Bawa dia keluar dulu boleh? Tak boleh bang, dia jaga mesin tak keluar suara kan. Sejujurnya lah. Siapa yang suka tengok dia ni? Dua. Pilihan saya dua. Zarul Umbrella baik. dengan Siti Sarah. Alamak. Sebab saya rasa itu dua memang dari dulu kot tahu diorang punya vokal apa semua. Memang dahsyat kot sampai sekarang. Pasal tu minggu lepas Omar sebab saya tu nak tergolek. suruh dia bawa keluar dulu. Aku nak cakap lagi ni. Nak cakap lagi. Antara sebab Itulah suami Siti Sarah tu pandai jaga dia. Itu. Dia kan dah manage. Dia dah manage Sarah Jangan keliru. Pandai dengan takut ada dua. So saya expect itu dua at least final lah. InsyaAllah. Amin. Itu dua mesti ada kat final lah. InsyaAllah. Baru Bang, mantap. Lagi satu kita nak tanya bang, adakah lepas Superman ni ada yang abang nak cuba? Sebab Superman tu dulu memang kita dah tahu dia begitu, tapi bila Faizal Tahir bawa, dia dah jadi macam orang ikut balik Superman. Baju pun cari. So untuk sekarang ni dengan album baru ni ada tak image-image yang abang nak ketengahkan? Keluang man lah. Tiba-tiba. Yalah. Okay, kira sebab dia dah tak bawa dah. Sekarang saya buat Rudy Piper. Itu wrestling. Cocok mata. Sekarang saya tengah sibuk dengan ada satu movement saya buat ni. Nama dia Faith Man. Faith Man. Macam mana Faith tu? ni maksud dia percaya. Okay. So saya ada buat satu movement ni, Faith Man ni, di mana dia satu badan kebajikan yang saya tubuhkan. So setiap merchandise atau produk yang jual daripada Faith Man ni, kita akan masuk ke tabung charity fund I Am Faith Man. Alhamdulillah. And gunakan untuk orang-orang yang perlu lah. Termasuk pelarian perang, gelandangan, education budak-budak semua. So saya baru set up benda ni. Kalau tak silap mata saya lah, sekarang ni abang punya style saya dah nampak. Satu, abang suka pakai hooded. Bukan, berhijab bro. Sekarang kan trend berhijab. Bukan. Dia pakai hooded, dia pakai reband. Itu dia punya style sekarang. Kan, betul kan? Hijab rambut sikit. Betul kan? Jangan buka hijab bang, takut nampak benda-benda yang tak patut tak nampak ni. Dah buka hijab susah nak tutup. Alright, kejap lagi kita nak tanya dengan Fazal Tahir. Kalau lah dia tak jadi penyanyi, dia jadi apa? Kejap lagi ya. Terus dengan kami. Sepatu Sinar, selamat pagi. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash. Kami ada cara. Okey, tak ada. Okey. Sekarang ni boleh tak kita nak dengar apa panggil mashup apa? Medley lah lebih kurang macam gitu kan. InsyaAllah saya cuba. Yes. Oi, saya nak duduk sebelah abang. Saya cuba. Sila. Okey. Jangan kacau orang menyanyi ya. Kau nyanyi sekali kan? Okey. Silakan. Okey, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa cintamu tak pernah hadir subur dalam jiwaku agar ku tetap bahagia. Tanpa cintaku tetaplah kau di sana. Aku tanpa cintamu bagai layang-layang terputus talinya. Kau bagaikan udara yang membantu aku
untuk terus hidup di atas dunia. Tanpamu ku lemah, pasti aku tak berdaya, karena kau maha karya cinta. Oh, oh. Selamat malam, tidurlah. Ni pagi bro, sayangku. Siang kan tiba bercahaya, bermula baru, semua untukmu. Biar matiku. Salah. Jangan nak bangga. Okey. Kejap lagi kita sambung lagi. Biarkan je lah. Kejap lagi kita sambung lagi. Sejati. Itu wing. Ini dia Faizal Tahir hanyut sepatu sinar. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash, kami ada cara. Wow, tadi lagu Faizal Tahir hanyut. Okey ni berbalik kepada kalau katalah abang tak jadi penyanyi, sekarang abang jadi apa rasa-rasanya? Rasanya lah pemain Liverpool bukan? Itu bagus jawapan. Ada dua jawapan lah. Apa je? Sebenarnya memang cita-cita saya memang nak main bola untuk Liverpool. Memang tapi itulah. Memang hardcore main bola ke? Saya memang hantu main bola. Dulu kalau tak dapat sepak bola sehari, saya bad mood lah. Saya memang gila bola. Peringkat tertinggi pernah main? Peringkat tertinggi pernah main bola? Daerah je masa sekolah. Daerah lagi baik. Distrik. Distrik. Okey lah tu. Dari macam sekarang tak ada terlibat dengan main pasukan bola ke? Tak ada. Sebab saya punya ligamen terkoyak itu. Ligamen koyak. Baru nak ajak join Sepulawak lah. Sepulawak ada main bola? Ada. Oh serius? Kita orang bang menang saja dia Sepulawak. Kita orang dia main bola sambil buat lawak tu. Dalam badan lain. Tapi itu satu cabaran bro. Betul. Cuba kau main bola sambil buat lawak. Tak lah bang. Tak kelakar bang. Dah penat tak kelakar bang. Dah penat tak kelakar lah. Itu satu. Itu yang mungkin jauh sikit dia punya yang mungkin tak kesampaian. Tapi kalau saya tak jadi penyanyi, sebelum saya jadi penyanyi, saya pernah jadi host sukan. Saya terlalu minat bola sampai saya jadi host sukan. Saya pernah jadi host sukan. Saya pernah buat Olimpik. Oh ya bang. Sebelum saya menyanyi. Ini betul ni? Ini betul. Cuba buat sikit demo. Ulas perlawanan bola sepak. Try sikit lah. Minta juga. Mana buka eksklusif. Ke tak ingat nama? Tak apa, campurkan je nama-nama. Sebab kan benda ni kalau kata betul, kita nak endorse. Cepat. Tak apa lah. Sebab ini pun kalau ini kalau Astro Arena dengar, dah boleh dah. Buang Hafizal Ahmad tu. Okey. Tanah. Malu. Nampak dah dua jawapan lah. Itu dulu sebelum saya buat. Tapi kalau saya kalau dua ni tak, ini realistik lah. Kalau saya tak menyanyi, dulu saya pernah memang terfikir nak jadi chef lah. Saya memang nak masak sebenarnya. Ya ke? Saya suka masak. Sampai sekarang satu pun orang tak tahu. Menu favourite ataupun memang abang kalau masak ni memang power lah, apa? Nasi putih. Nasi putih semua tahu. Nasi putih semua tahu. Masak bawah ni, air atas dia. Aduh. Tak apa tu orang tak nampak radio. Kalau beras sukatan di sini, lain sini, air kena atas dia. Saya pun tahu. Saya paling orang kata paling besar pernah masak tu 30-40 orang. Masa universiti dulu, saya kat universiti dulu, saya masak jamuan kelas 7 tahun. Saya masak nasi lah, masak nasi lah. Kau untuk Asal bang. tapi kalau tengok pelibatan dia dalam bidang seni, aku boleh agak dia akan jadi ustaz atau PU. Sebab dia bermula dengan kelas nasi. Okey, bang, kejap lagi pukul 9 ada NT80 tau. NT80 ni nak tahu. Boleh tak abang cari satu fakta menarik pasal abang yang kita boleh kongsi dengan pendengar? Betul. NT. NT. Nak tahu, ambil tahu. Kita nak tahu pasal Faizal Tahir yang mungkin orang lain tak tahu. Belum tahu lagi. Fikir-fikirkan dulu bang. Alright, nanti jam 9 kita akan bersama lagi dengan Faizal Tahir. Terus dengan kami Sepatu Sinar. Cara masih lagi bersama dengan kami ni Faizal Tahir bersempena dengan album tour Anatomy. Alright. Anatomy, nama Anatomy. Ente Altomo. Anatomy. Okey bang. Apa fakta yang boleh dikongsi yang memang menarik betul lah tentang Faizal Tahir yang orang tak tahu? Orang tak tahu lah. Eksklusif orang tak tahu dan saya jarang bagi tahu Tapi hari ni saya beritahu untuk Sinar.
Antara kerja-kerja saya pernah buat yang mungkin orang tak tahu is saya pernah kerja KFC. Wow. Saya pernah kerja di bank. Tapi semua sekejap-sekejap lari. Tak suka. Kerja sebulan kerja sebulan. Saya pernah jadi macam tadi saya cakap jadi host sukan. Betul. And saya pernah jadi cikgu. Saya punya jadi cikgu. Cikgu. Bangun! Itu saya punya bangun. Orang tak selamat pagi kat aku. Okey, kita pergi kat cikgu lah. Kita pergi kat cikgu. Cikgu apa? Sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Merbau Sempak di Sungai Buloh. Okey. Sekolah Kebangsaan Merbau Sempak. Orang tak pernah dengar pun nama sekolah. So sekolah tu dekat dengan rumah saya. So lepas SPM masa tu saya tengah menyangak, tak tahu buat apa. Kerja bank berhenti, kerja KFC berhenti. Lala balik kampung, try minta kerja cikgu kat situ. Dapat pula? Dapat. Sebab diorang kata English saya bagus, saya boleh tolong budak-budak situ. Jadi ajar apa bahasa Inggeris? Saya ajar English, saya ajar pendidikan jasmani. PJ. So jadi pendidikan jahanam lah sebenarnya. Jahanam budak-budak tu dengan saya, bro. Lama dengan aku macam diorang perangai. Lama tak masa ngajar tu? Setahun ada? Setahun tapi dia berpecah-pecah. Maknanya ada cikgu bersalin jauh ganti. Ada cikgu bersalin jauh ganti. Ingat abang kena gantung. Ingat kena gantung. Dan memang sekolah tu ramai cikgu bersalin, bro. Patutlah standby je ni. Dan salah satu benda yang orang tak tahu is aku selalu kena panggil dengan guru besar. Pasal apa? Sebab suka bagi muka kat budak. Iya. Aku suka bagi muka kat budak-budak aku tengah sign kertas exam ni, budak-budak panjat belakang aku. La ilaha illallah. Lepas tu guru besar lalu kena marah. Mana buat macam Tahir ni daripada dulu dah memang dah bereksperimen. Yelah betul. Kerja tak bagus lah. Sampai ke muzik. Kasihnya kalau macam sampai ketua ni. Okey, itu dia fakta dia. Macam-macam kerja pada dahsyat lah. Okey, kejap lagi bang. Kita ada sepatu Elo sebenarnya. Di sepatu Sinar ni, sepatu Elo ni mana kita call. Kadang-kadang kita call pendengar. Macam abang mungkin kita boleh call peminat-peminat pasal Tahir mungkin. Kalau ada sesiapa sahabat-sahabat ke kita prank abang. Boleh? Kita prank. Macam abang dulu kena prank. Kejap lagi. Terus dengan kami sepatu Sinar menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash, kami ada cara. Okey, ni sepatu Elo. Kita buat yang special punya untuk Fazal Tahir. Cantik. Jom kita call. Katanya ni peminat Fazal Tahir. 016 tu balik. Kau cakap 9 kan senang. Oh ya. Hello Mira. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya pasal ni payment boleh ke? Aku tak tahu nak cari siapa final tapi minta nombor dekat apa tu, dia bagi nombor kau. Siapa ni? Rahim. Boleh, sabarlah. Belum sampai office. Yelah, tak apa, nanti kau takut kau lupa sampai office kau lupa. Boleh tapi aku beritahu dulu boleh? Boleh. Sebab sekarang ni ada beberapa payment tak clear lagi lah. Dah lama sangat ni. Okay. Lepas tu lagi satu nak beritahu, tadi siapa tu ada komplain, guest artis kita orang ada komplain. Fazal Tahir, dia kata jangan ramai sangat minat dia lah, dia tak suka. Yolah. Ni cakap dengan Fazal Tahir ada ni. Say hello Fazal. Hai. Hai Mira. Hai. Assalamualaikum Mira. Nampak? Jarang saya bagi salam macam tu. Dengan kita minat dekat Fazal Tahir Kita sampai nak suruh Fendi bagi kad pada mak awak lah. Fendi tu depan rumah mak abang. Bagi kad surat. Oh. Nak bagi kad kahwin tapi bukan untuk mak tapi untuk Fazal Tahir. Apalah, jemputlah mak sekali. Dah ada kat dekat radio ni, cakap je lah apa kandungan surat tu. Ada Fazal Tahir ni, apa nak cakap dengan Fazal Tahir? Apa nak cakap? Sabar kad kahwin, jemputan kahwin. Janganlah bimbang sangat. Nampak sangat nak cover. Relax sudah tadi. Tak apa, saya faham. Nanti kita WhatsApp. Lepas ni free nak minum? Ustaz. Boleh. I'm about 30 minutes away from the office. Cakap 30 minutes. Tapi I lagi 29 minit nak jawab. Dah Faizal, jangan janji macam-macam lah. Takut postpone kahwin. Okay, Mira, sorry Thank you, Thank you Mira, have a good day. Bank Rakyat menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash, kami ada cara. Okey, masih lagi bersama dengan kami Fazal Tahir. Ya. Okey bang, apa harapannya untuk album keempat ni, Anatomi? Silakan. Okey, harapan saya itulah selalu orang tanya harap jual banyak ke, orang beli ke. Sebenarnya secara jujur saya bila buat produk, saya bila keluar produk lagu ke apa ke, yang paling penting saya nak orang boleh terima and ambil kebaikan daripada lagu tu lah. Sebab saya bila buat lagu, saya bukan just
bukan buat lagu sedap, lirik sedap, orang dengar pun macam best, lepas tu tak dapat apa-apa input. So saya punya harapan is siapa yang dengar album ni, dah tolonglah dengar, dah boleh dengar di semua digital platform. Saya just harap ada impact yang positif. Itu yang paling penting yang saya nak. Betul bang, macam lagu Assalamualaikum, baik dia punya impact. Alhamdulillah bro. Terima kasih. Buat lagu Assalamualaikum. Lagu Assalamualaikum ada 2 je bang. Kecap nampak. Assalamualaikum. Ni lagu abang. Assalamualaikum. Lepas tu ada sekarang Assalamualaikum Ustazah. Okey, tapi kita nak tahu juga kalau dia orang nak download ke apa ke abang. Macam mana? Untuk ringtone ke apa? Semua dah ada. Kena beli album, dekat belakang album tu biasalah ada tulis dia punya code apa benda semua. Dan apa kita sebenarnya ada, tapi dah habis lah. Hari tu ada limited edition. Kita sebenarnya kita print kaset dengan peri hitam. Alamak. 3 hari saya buat road tour itu habis. Ramai juga orang sedih. So itulah, tinggal CD je lah. CD and then boleh download kat iTunes semua, and dengar kat digital platform semua, Spotify, Deezer, KKBox apa semua. Apa yang boleh Faizal Tahir katakan untuk album ni, yang kalau dikomparekan dengan album sebelum ni, mungkin ada keistimewaan yang lain untuk album kali ni? Saya rasa ini album yang paling dekat dengan saya. Kenapa saya cakap itu? Sebab album ni yang paling saya in control. Apa? Okey, lagi satu bang, kalau dia orang nak tahu perkembangan Faizal Tahir, kat mana dia orang boleh follow? Facebook, Instagram mungkin. Facebook, Instagram, Twitter, semua sama Faizal_Tahir. Okey, semua sama semua sama. Faizal_Tahir Alright. Instagram pun sama. Instagram pun sama. Okey. Geram pula. Okey bang, kami dan juga website ada. Ada website sini faizaltahir.com.my. faizaltahir.com.my. Okey bang, kami sepatu Sinar mengucapkan. Nak cakap apa sini? Apa pun kita nak doakan yang terbaik. Lepas ni kita borak bro, lama. Aku tak nak banyak tanya ni. Banyak lagi soalan yang bukan on air pun banyak. Okey, didoakan semoga album keempat Anatomi ni berjaya, orang boleh terima insya-Allah. Insya-Allah, amin bro. Kita harapkan terus bereksperimen. Insya-Allah. Jaga kesihatan bang. Baik. Alright, good luck. Thank you very nice. Jumpa lagi. Thank you very nice. Thank you very nice. Okey, terus sama kami ya. Sepatu Sinar menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cash, kami ada cara. Okey, kita dah di hujung jam 9, dah nak tamat tugas kita ini. Oh ya? Ni aku dapat sedikit info tentang Pakcik Nasi Abbas. Okey, pasal apa Udah nak sampai ke Kedah dah. Alhamdulillah. Jadi kalau ternampak dia tu hon-hon lah, lambai-lambai bagi dia semangat sikit. Sikit lagi dah nak sampai. Betul lah. Tapi dapat info tadi, dengar cerita dia nak patah balik. Asal? Sebab charger dia tinggal. Kat Alam. Tak payahlah. Dia dah nak sampai dah. Okey, beli charger baru je lah. Tetap nak letak juga charger kau tu Okey, Yim. Ada kata-kata boleh tinggalkan? Ada sikit lah. Jangan tidak, Im. Jangan tidak. Tanpa kerja keras dan konsistensi yang luar biasa, mimpi selamanya akan menjadi sebuah mimpi. Betul. Bangunlah, fight. Senang je. Benda yang senang, orang sekarang suka direct je. Bangun, fight. Cerita pasal fight ni, mana balik kau akan sambung gym lah. Hari ni macam ada urusan macam tak fight je. Bukan, hari ni memang rest. Dia kalau main gym, dia tak boleh straight. Dia macam ni, badan pun nak kena rehat. Kau dah koyakkan dia, bagi dia relax. Masa relax, then kau kena makan. Makan nanti dia load dia tampal-tampal lah mana tisu kau koyak. Macam protein ni boleh, walaupun tak workout boleh minum Boleh. Tak ada masalah. Badan kau sakit, minum protein untuk tampal sakit tu. Silap lah semalam aku buat mandi. Itu tampal luar. Di dalam. Dalam kan. Aduh, okey. Hari ni kalau ada salah silap kami mohon maaf. Macam